Hai, Assalamualaikum. Awak. Bang, Awak nak hadiah misteri ke ataupun iPhone? iPhone saya dah ada. Saya nak hadiah misteri lah bang. Oh, dia dah ada iPhone dah. Awak buka baca. Dapat berbelanja percuma dekat alat dapur. Kalau macam tu saya nak lah bang. Alright, let's go. Abang CEO Pantun kan? Ya, saya. Selalunya saya nampak abang bagi iPhone. iPhone. Ha. Tapi kali ni apa belanja awak dekat dapur? Serius abang, tempat ni mahal ni bang. Tak apa, sekarang tengah ada promo Meet Your Sale up to 80% off. Dari bila tu bang? 2 Jun sampai 9 Ogos. Serius abang? Ya, serius. Anggaplah hari ni rezeki awak. Okey, awak pilih apa? Okey, jom, let's go. Hello mak. Adik sekarang kat kedai alat dapur. Mak nak kipas tak? Bang, mak saya cakap abang bagi je apa-apa kipas. Mak saya okey je. Yang kedikit tak nak? Kedekit mahal sangat. Okey, saya bagi awak ceiling fan. Kalau yang ni okey. 79 je. Okey boleh? Ni surface downlight. Kita ada banyak pilihan. Serendah RM4 ke setengah. Tapi banyak pilihan bawah RM10 je. Murah kan? Ya bang. Jom. Kat sana pula banyak lagi. Chandelier. Kat sana ada wall lamp. Lepas tu kita ada power trace dengan wall switch. Macam-macam lagi. Barang-barang ni hanya dekat 2 cawangan saja. 2 cawangan tu cawangan apa bang? Cawangan alat dapur sebenarnya dengan alat dapur dekat Ceras Batu 10. Mak nak waterfall sink ni ada 2. Warna gold ke warna black? Bang, mak saya nak yang biasa je macam kipas tadi. Ni lah basic sink dalapan ni. Nak Boleh ni. lah bang. Nak ni confirm Confirm. Ni. Basic sink dalapan satu. Ini mirror cabinet. Harga 165 je. Macam mana nak? Kalau yang murah lagi tak ada bang? Murah lagi kat sana lah. Saya bagi yang murah. Boleh. Okey, boleh 79 satu pintu Okey, thank you, ambil. Toilet bowl ni ada 2. Dia ada 2 piece dengan 1 piece. Yang murah je bang. Yang murah 2 piece 139. Confirm? Confirm. Okey. Toilet bowl 139 2 piece. Okey, thank you. Ini water heater bang 179. Nak tak? Kalau mak saya memang suka bang water heater ni. Tak nak call? Tak nak call. Saya nak surprise kat dia. Ini T-shape sangat penting kat dapur. Dia macam sedut. So, dia nak elakkan daripada minyak lah. Sesuai untuk mak abang. Boleh. Kalau macam tu saya nak yang murah je. Nak yang murah, kita ambil satu ni standing cooker. Dia ada 2. Brand DeLonghi dengan Ravenstein. Mana abang nak? Kalau mak saya selalu pakai DeLonghi ni. DeLonghi? Ha. Okey, macam tu DeLonghi lah. Boleh lah. Semua premium ke bang barang kat sini? Tak perlu risau. Barang-barang kat sini memang premium. Kat sini kita ada 50 jenis hinggi. Harga kita boleh runding. Harga memang terbaik. Yang paling penting, boleh dapatkan dekat ke-5 cawangan dapur. Kalau kau nak CEO terjejas korang, jangan lupa follow TikTok. CEO Pantun. Mana tahu lepas ni rezeki korang untuk CEO belanja dekat alat dapur. Bye-bye. Gula. Assalamualaikum.